So guys, Assalamualaikum dan hi everyone. Dekat sebelah saya ni adalah sebuah kereta yang amatlah jimat minyak dan agak praktikal untuk korang buat daily. Inilah dia Nissan Almera 1.0 Turbo Spec VLP tahun 2021. Ku pandang-pandang adik-adik seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya apa adik? Korang boleh tengok dekat depan mata korang, memang handsome untuk bahagian eksterior luaran kereta ni dengan grill dia dan juga lampu LED dia yang smart macam ni. Dan juga yang paling best, segi enjin dia. Jom next. Dia bernadikan dengan enjin 1.0 liter, 3 silinder dan juga dia menggunakan gearbox CVT guys. Dan juga kereta ni, malahlah saya cerita pasal power dia sebab kereta ni 1.0. So road tax dia pun RM20 saja. Dan juga kereta ni amatlah praktikal untuk korang pergi jalan bandar atau ke jalan highway. Sebab kereta ni amatlah jimat minyak guys. Inilah dia. Untuk bahagian interior dalaman Almera ni pula, korang akan dapat sekali dengan steering multifunction, touchscreen infotainment system yang boleh connect sekali dengan Apple CarPlay korang dan juga Android Auto. Dan yang bestnya dia punya seat, full leather seat. Dan dia punya mileage baru 56,000. Dan yang paling best juga pasal safety feature dia, dia ada cruise control, HSA, VSA dan juga reverse camera guys. Gila tak gila. So kereta ni amatlah bagus untuk korang buat jalan daily. Jangan lupa, ini dia punya belakang boot dia. Mana yang buka dia. Okey. Ni bahagian belakang bonet dia pun memang agaklah luas. Kau nak letak ke 4 ke 5 lagi semua boleh, tak ada masalah. Dan juga ruang belakang kabin dia pun memang agak luas guys. So yang mana ada anak 2-3 orang pun boleh sumbat dalam kereta ni. So harga ni untuk dilepaskan dengan harga RM53,780 dan ikat loan selama 9 tahun. Bulanan dia serendah 600 lebih saja guys. So siapa yang nak grab kereta ni, cepat-cepat PM kami sekarang sebab booking dia pun RM12 saja guys. So apa-apa boleh PM kami sekarang guys. Okay, sudah faham? Sila komen. Assalamualaikum.